Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita berada di Perak lagi. Dah ni, kita nak pergi satu tempat lagi. Kita check out hotel awal dari pukul ni pagi. Perjalanan kita daripada Ipoh Perak ni ke tempat saya nak pergi tu sebanyak 214 km. Ni keadaan minyak lah ni. Tak boleh tengok. Minyak dekat separuh. So, kita akan isi minyak dulu. And then, kita akan teruskan perjalanan dah. Tadi baru lepas isi minyak dekat exit Tol Ipoh. Isi full tank sebanyak 48 perak. 33 sen kalau saya tak harga. Selepas 214 km, mengambil masa 2 jam lebih untuk sampai sini. Di sinilah saya lah ni berada di masa maju lah. Dan keadaan minyak saya setakat isi 40 lebih tadi. Inilah keadaannya. Daripada full tank. Lepas ni kita akan pergi masuk dalam Wangsa Walk. Kita baru sampai dekat Wangsa Walk untuk jumpa klien, which is klien ni nak belajar TikTok. And then sekarang ni kita tunggu klien di Kenangan Coffee. Comel. Apabila sampai di Kenangan Coffee ni, my wife semua dia akan order. Panggil apa ni? Cream puff. Cream puff. Chocolate. Ni cream puff coklat sebab terkomenwa terang cream puff coklat. Rasanya boleh 12 ataupun awal boleh 1 apa. Sedap lah dia punya cream puff. Macam biasa kosong. Nah, vanilla latte. I order soy ya sebab soy lagi I mineral sebab my wife bawa mineral. Diet. Okay. Begitulah aktiviti kami di Wangsa Walk. Kita hanya menunggu klien siapa. Untuk info saya awak, baju memang kita orang tak bawa lah baju langsung. Baju ni sebenarnya kita orang pergi beli ada dekat Maidin Mall Ipoh. Ni yang kita bawa selama Ipoh ni. Baru sudah mengajar untuk first half. Ni kita rehat untuk lunch pula. Apa-apa update saya akan bagi tahu. Jangan lupa like, komen